teruskan. Aku bagi tahu kau sekarang, Mila Abraham tu sebuah agama yang sesat sebab aku dah sesat. Sebab aku disesatkan oleh seorang wanita nama dia. Sepanjang dia kat parlimen, dah berapa ramai ahli politik dia supply perempuan. Kau dah buat aku gila. Panggil Jabatan Agama Islam siasat aku. Aku tahu semua pasal Mila Abraham. Aku boleh bagi tahulah siapa semua ketua-ketua. Aku boleh bagi tahulah semua nombor-nombor. Solat 5 waktu, tapi mereka solat juga. Tapi solat mereka solat malam. Apa yang mereka buat hari ini banyak perkara-perkara yang bertentangan dengan Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat datang ke channel Contemporary MZ, tempat kita mengupas isu-isu semasa. Hari ini kita akan membincangkan Diasaskan oleh Ahmad Musaddiq di Indonesia, ajaran ini mendakwa hanya agama Nabi Ibrahim yang benar, menolak kesinambungan ajaran Islam melalui Nabi Muhammad SAW. Ajaran ini mencampurkan elemen Islam, Kristian, dan Yahudi, serta menggunakan logik akal untuk mentafsir Al-Quran. Menolak kewajiban ibadah seperti solat dan puasa. Menafikan Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir. Mengutamakan pemimpin mereka sebagai penentu ibadah dan hukum. Ajaran ini menyasarkan golongan muda yang kurang pengetahuan agama melalui kelas malam dan bahan bacaan tertentu. Pengikutnya telah mencapai ribuan di Malaysia dan Indonesia, walaupun ajaran ini telah diharamkan oleh pihak berkuasa agama. Di Malaysia, pengikut Mila Abraham telah didakwa atas kesalahan melanggar autoriti agama dan memiliki bahan terlarang berdasarkan undang-undang syariah negeri tertentu. Aliran sesat yang tengah berleluasa ya ada kat Malaysia. So dikatakan ajaran sesat ni bermula daripada orang-orang atas tahu. Aku tak tahulah wawang alam, tapi diorang cerita macam tu lah. So benda ni susah nak banteras dan semakin merebak tahu, sebab diorang kata ajaran sesat ni sebenarnya dia disebarkan dengan cara yang sangat-sangat halus. Nampak macam well educated tapi sebenarnya dia sesat, guys. PDRM. Jap. Okay, Tolong ambil perhatian apa yang aku nak sampaikan ni. Ajaran sesat Mila Ibrahim makin berleluasa. Okey, sebenarnya aku dah banyak kali terima DM ataupun messenger yang diorang bagi kat aku ni, kan, dia mengajak dia nak jumpa aku. Diorang macam-macam cara lah. Mereka nak rekrut untuk orang-orang yang faham mengenai akhir zaman. Okey, perkara ni bukan main-main tau. Perkara ni sangat-sangat dia sudah berleluasa. Sebab apa? Gerakan dia tersembunyi. First kali korang kena tahu, mereka ini bergerak kebanyakannya daripada orang-orang atasan, ahli-ahli politik. Mereka telah melebarkan sayap mereka dengan meluasnya supaya apa? Supaya gerakan ajaran sesat ni berleluasa. Salah satunya apa yang mereka buat, mereka ini tidak solat 5 waktu, tapi mereka solat juga. Tapi solat mereka solat malam. Apa yang mereka buat hari ini banyak perkara-perkara yang bertentangan dengan Islam. Salah satunya mereka menghalalkan zina. Okey, mereka menghalalkan maksiat. Takutlah. Lepas tu mereka dah tak ada, mereka tak ikut apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Bagi mereka bahawasanya selepas Nabi Muhammad SAW akan adanya Nabi baru. Okey, jadi berhati-hati. Sebab apa? Sebab hari ni mereka DM aku, bukan aku setakat, apa yang mereka buat, mereka hantar orang-orang mereka untuk ikut aktiviti-aktiviti kita. Contoh, aku ada kelas mengaji Jumaat sampai Ahad. Mereka hantar orang dan orang tu ikut aku. Lepas tu apa yang mereka buat, pelan-pelan untuk mengajak kita kepada Mila Abraham ataupun Mila Ibrahim. Jadi ajaran ni adalah ajaran sesat. Jadi korang kena hati-hati. Sekarang ni dia meluas sebab apa target mereka? Paling utama target mereka adalah orang-orang muda yang mudah untuk disesatkan. Secara zahirnya nampak mereka ni macam educated, nampakkan mereka ini profesional. Bila korang jumpa dia, cara yang mereka akan buat, korang akan nampak gah. Korang akan terpegun dengan cara mereka. Mereka akan DM korang dekat media sosial dan mereka suruh korang jumpa. Lepas tu apa yang mereka nak, bila korang dah jumpa, mungkin dekat tempat-tempat yang mahal ke apa semua kan, bila korang jumpa, korang akan nampak dia akan keluarkan tab ke, ataupun mereka keluarkan
mereka punya laptop ke apa. Jadi diorang akan, semua benda ni mereka telah ditrain. Okey, mereka telah ditrain dan mereka akan keluarkan ayat-ayat Al-Quran dan mereka mengajar orang. Salah satunya umpan-umpan mereka ini adalah kelas-kelas agama ataupun kelas-kelas bacaan Al-Quran. Mereka buat perkara ini supaya apa? Supaya mereka nampak profesional, supaya orang-orang muda akan nampak, wow, ini cara moden untuk berdakwah. Jadi sebenarnya ini adalah ajaran sesat, kan? Kebanyakan ahli-ahli atasan, orang-orang atasan hari ini menganuti agama ini. Jadi tolonglah Jabatan Agama Islam, PDRM, tolong ambil tindakan segera. So, kalau korang tak percaya, sebab aku tengok komen-komen ada yang cakap bagilah bukti. Okey, dah keluar media dah pun dah keluar TV dah pun. Ini adalah laporan yang baru kami terima. 17 orang ya. Pengikut ajaran sesat Milah Abraham ditahan dalam operasi bersepadu di 4 daerah sekitar Johor Khamis lalu. Pengurusi Jawatankuasa Hal Ehwal Agama Islam Johor, Muhammad Farid Muhammad Khalid berkata, semua 17 individu ditahan dalam operasi serentak yang dijalankan di Batu Pahat, Pontian, Muar dan Segamat. Laporan lanjut kami bawakan di astroawani.com. Ini adalah So, seramai 17 pengikutnya telah ditahan, guys. Okey, so kalau korang nak tahu apa sebenarnya Milah Abraham tu, okey, ini dia salah seorang bekas pengikut. Nama dia Pablo apa tak? Story about Milah Abraham yang buatkan Pablo jadi gila, yang buatkan Pablo jadi tak betul. Milah Abraham ni macam satu agama baru lah, satu sebuah sistem baru yang mana kita ikut ajaran Nabi Ibrahim, tak ikut Nabi Muhammad, kita tak ikut. 2 tahun Pablo dalam tu. Jabatan Agama Islam ke PDRM ke, cepat Pablo nak buat pengakuan ni. Pablo nak cerita semua berkaitan dengan Milah Abraham dan makin berluasa dekat Malaysia. Aku boleh revealkan, aku bagi tahu kau sekarang, Milah Abraham tu sebuah agama yang sesat. Sebab aku dah sesat, sebab aku disesatkan oleh seorang wanita nama dia. Sepanjang dia kat parlimen, dah berapa ramai ahli politik dia supply perempuan. Kau dah buat aku gila. Panggil Jabatan Agama Islam siasat aku. Aku tahu semua pasal Milah Abraham. Aku boleh bagi tahulah siapa semua ketua-ketua. Aku boleh bagi tahulah semua nombor-nombor. Tahukah anda, ajaran Milah Abraham telah pun difatwakan sebagai ajaran sesat di Malaysia dan Indonesia, di mana ketua dan pengasas Milah Abraham telah dihukum penjara di Indonesia iaitu Ahmad Musaddiq. Ahmad Musaddiq mengaku kononnya sebagai Nabi dan juga mempunyai mukjizat Al-Quran seperti mana Nabi Muhammad SAW. Ajaran sesat Milah Abraham menggabungkan 3 agama iaitu Islam, Yahudi dan juga Kristian. Abraham telah pun tersebar ke Malaysia dan mempunyai ramai pengikutnya. Pengikut ajaran Milah Abraham juga tidak bersolat kerana menganggap masih belum sampai waktunya. Alangkah kesiannya disebabkan kejahilan mereka hanya mengikut secara membabi buta. Sudah terang lagi bersuluh, ajaran sesat Milah Abraham jauh terpesong dari syariat Islam kerana pengasasnya telah mengaku sebagai seorang Nabi dan telah menggabungkan ajaran ini dengan Islam, Yahudi dan Kristian, dan mereka memahami Quran mengikut tafsiran sendiri. Dan juga mereka tidak bersolat. Dan mereka telah membawa ajaran baru serta mensyirikkan orang yang tidak mengikuti mereka.